Okay, gang, untuk enjin stop sini boleh kejap. Saya akan main kat enjin B pula. Dah siap selim baik-baik dah ni. Okey, enjin B. Saya akan buka fender dulu kan. Fender. Lepas tu spray pun saya akan buka. Sebab saya nak spray buka ni. Yang ni sabuk ni, tak tahu lah. Dah buka juga akhirnya. Okey, yang saya tunjuk cara nak buka fender ni. Tapi kalau kau nak ganti apa ni, kabel ni. Ni kabel. Gue minyak kabel untuk ni kabel bonek ni. Dah putus ni. Dah topik dah ni putus dah satu orang. Tak perlu pukul ke fender kan sebab dia lalu ni ikut sini ni ikut sini. Kau kena buka daun pisang je kan. Ni. Daun pisang ni. Kena buka daun pisang. Saya nak daun pisang je. Tapi saya nak buka fender sebab saya nak spray Okey, nak buka ni masalah juga ni. Tak susah, tak senang juga. Okey, yang first kali buka ni skru. Wish. Ada siapa bengkok tak sangat. Ada bengkok sikit tak apa, tak ada hal kan. Dia lembut je besi ni. Nanti nak pasang kita paut sikit biar sama. Okey. Lepas tu buka daun pisang daun pisang ni ni paku ribet ni, plastik ribet ni. Dia ada cara ni geng nak buka kalau tak nak bagi rosak. Ni tak nak bagi rosak dia ada cara nak buka. Okey, kau guna screwdriver. Masa nak buka ni jangan tekan, layang je. Jangan tekan. Pusing slow-slow. Jangan tekan. Nampak tak dia makin keluar tu? Kalau kau tekan memang tak dapat keluar. Macam ni nak buka. Okey, boleh. Saya tunjuk satu ni dah kan. Okey. Mudah lah keluar. Pasang balik. Okey, untuk buka fender ni geng. Dan ni pun skating pun nak buka ni geng. Kemaji kena buka, kena selak juga sikit sebab dia ada ni. Dia ada ribet juga dalam ni. Okey geng, yang ni ribet macam ni jarang selamat kalau buka. Biasa dapat tolak belakang ni tekan-tekan belakang ni. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Dia pak segi. Tak dapat selamatkan. Dia dapat segi macam ni. Kereta ni kalau buka memang kena ganti baru kan. Ada yang boleh pakai balik, ada yang tak boleh. Kena standby duit kalau buka memang keluar duit Okey, buka ni. Lepas tu buka ni. Yang ni jenis paku, jenis yang ni hujan jenis terik macam apa dia panggil. Dia bukan macam ni yang bawah ni. Ini sama je ni. Yang bukan macam ni bukan macam ni. Dia macam tajam depan ni, dah karat api ni. Okey, lepas tu kita buka ni. Buka ni. Ni, legam ni geng. Tu duit lagi kena pasang. Batu ni apa ni skirt ni dia ada skru ni geng. Berapa biji apa sana ni kena buka semua ni. Kalau nak buka ni lah, kalau setakat nak buka daun pisang je fender je upis sikit macam ni separuh baru boleh buka sebab ya tu ada spring. Yang ni ni patah. Dia duduk sini dia macam tu tu macam dalam tu kita kena tolak macam ni. Kadang-kadang susah. Jadi dua ni, satu dan dua. Bukan ni. Dia ribet ni jenis dua dan satu kan. Sebab dia boleh masuk skru dalam ni pula ni. Dia masuk skru. Dua dan satu kan. Okey ni skru ni. Berapa biji 1, 2, 3, 4, 5 rasa. Ni kalau susah nak tarik susah nak tarik kau guna ni
dah dapat keluar ni. Ni. Mana duduk tadi lupa dah. Duduk yang ni ni. Ni dia ngangam ni. Kau kepik-kepik sikit belakang ni. Sambil tolak. Kalau nak beli baru pun boleh ya. Ada jual ni. Dia ada track dah ni. Yang tengok. Saya akan buka juga. Ini kabel tadi ni. Tadi pergi sana. Ni. Kalau nak kata kabel buka daun pisang je lah. Saya nak daun pisang sini tak payah buka lah. Saya nak ya. Gang ni kalau kuat sangat saya straight straight. Dan belakang ni dia ada satu kelip macam ni ya. Nampak. Okey. Dia dah dapat keluar cuma ada satu lagi nak di sini ni. Buka ni nombor belah. Nombor 10 juga tak muat nak masuk sebab karak. Kita buka soket ni. Boleh take keluar. Kan ada lagi satu. Tak tahu. Alamak, ada satu lagi sini ni. Tu. Buka yang satu lagi. Buka Usah pula masuk. Lalu ambil bateri pula dah. Yang sudah buka nanti nak pasang ni kena hati-hati sini geng. Sebab takut kena ni. Lepas kita spray takut sayang juga lah kena. Sebab kita nak masuk spana sini. Aduh, pintu pun tak lekat. Duduk sini. Kena hati-hati masa nak pasang. Takut salah kena spana. Okey, siap. Weh, buruknya. Saya buka wiper untuk buka cover wiper ni. Cuki-cuki sikit.